Okey, Ina Terbus favourite mak-mak sedunia dah ada. Okey, Ina Terbus ni pakai dia bukan saja pakai untuk pakai dengan tudung kan. Pakai dengan apa? Masa nak masak pun boleh pakai. Mana nampak bergugur tu ya. Ni sedap ni fabric dia. Nampak ya Allah. Macam mana bestnya fabric Ina Siti Murni yang pakai klasik-klasik Ching tu. Samalah sedap yang ni ya. Ui, cantiknya dekat bahagian muka. Kemas, terletak, cantik. Ni Ina Terbus kita. Dia nampak je kecil. Kemas bagi muka Syaz kemas Dia nampak je kecil. Hakikatnya, awak tengok saya letak dekat dalam kepala. Tu dia. Ni rambut sampai level pinggang pun boleh pakai. Pinggang mangkuk kan. Pinggang ni apa sebut Pinggul. Boleh masuk. Nampak tak? Nampak ni saya sumbat sampai 5-6 inner boleh pakai ni. Nampak ya Allah. Kan? So rambut level pinggang pun boleh pakai. Pinggang mangkuk. Ni saya dah sumbat macam-macam segala mak nenek tadi. So saya pakai balik sebab fabric kita bukan fabric yang mengembang tau. Betul. Bermaksud kalau pakai lama dia tak akan mudah rosak. Kan? Yes. Lepas tu kalau tarik dengan kepala besar, kepala kecil, wow kemasnya. Dia tak rosak. Cantik. Walaupun ada tarik kembang tadi kan, dia still lagi maintain kat kepala. Elok ya. Apa tunggu lagi? Pergilah beli sekarang Ina Terbus kita. Boleh campur nak dengan Ina klasik ke klasik Ching ke boleh ya. Pergi ambil sekarang.